Bagaimana cara untuk memfailkan kes tuntutan nafkah anak? Wahai ibu-ibu, sebenarnya ada 3 cara. Pertama, ibu-ibu failkan sendiri di mahkamah. Di mana pada saat itu ibu-ibu akan menguruskan daripada sudut dokumen mahkamah dan juga sesi sebutan, sesi pembicaraan sehinggalah selesai. Ibu-ibu yang akan uruskan daripada A to Z. Itu cara pertama, uruskan sendiri. Kedua, ibu-ibu boleh melantik peguam daripada Biro Bantuan Guaman. Situasi kedua ini, ibu-ibu hanya perlukan serahkan dokumen yang diminta oleh peguam kerajaan tersebut. Dan peguam kerajaan, Biro Bantuan Guaman ni, dia akan sediakan dokumentation untuk pemfailan kes di mahkamah. Dan peguam kerajaan lah yang akan bawa kes puan ibu-ibu daripada A to Z. Dan cara yang ketiga adalah melantik peguam syar'i swasta. Apa perbezaan? Sebenarnya dia sama je cara kerja, maksud saya penyediaan daripada sudut penyediaan dokumen dia sama dengan peguam kerajaan. Tapi apa yang membezakannya adalah peguam syar'i swasta ada bayaran yuran guaman ataupun cas tersendiri yang ditetapkan oleh peguam itu sendiri.